doktor, boleh ke kongsikan latar belakang sedikit mengenai doktor kepada penonton di rumah? Okey, saya nama penuh saya Dr. Ahmad Yusof bin Yahya. Saya seorang pensyarah sebenarnya di School of Medicine Taylor's University. Jadi hari ini role saya ubah topi. Saya menguruskan satu NGO perubatan yang dinamakan IMARET, yang salah satu program utama kita yang dah berlangsung selama hampir 10 tahun, iaitu membawa sukarelawan perubatan dan kesihatan ke dalam pedalaman untuk merawat komuniti orang asli di sini. Di setiap perjalanan mereka ada satu kisah tentang keberanian, kasih sayang dan harapan yang tidak pernah pudar. Sekarang ni jalan tu agak berlubang sikit, berlongkang-longkang dan sangkut. Kita perlukan manpower untuk sangkut sikit jalan. Ada trip tu Alia yang sepatutnya trip tu 4 hari tetapi di extend menjadi 8 hari. Maksudnya perjalanan masuk yang sepatutnya 7 jam menjadi 3 hari sebab cuaca yang sangat buruk dan juga jalan yang sangat teruk. Tapi bila saya tengok sukarelawan semua masih macam letih tapi semua semangat. Sebab dia kata kita dah masuk, kita kena sampai. Sebab inilah cabaran dia, inilah kepuasan dia. Sebab kita buat sesuatu tu, bila jumpa sesuatu yang suka tu jadi cabaran pada diri sendiri. Cabaran seperti ini tidak pernah mematahkan semangat mereka, malah menjadi bukti betapa dedikasi mereka kepada komuniti terpencil. Apa yang mendorong doktor untuk membuat misi sebegini? Yang pertamanya, saya selalu ada konsep dalam hati saya dan juga rakan-rakan, kalau kita boleh, kenapa tidak? Jadi bila saya cakap boleh tu, saya dibesarkan dulu dengan melihat ayah saya suka masuk hutan. Ayah saya dulu off-roader. Arwah ayah saya dah ada 4-wheel drive. Saya membesar tengok dia bawa kereta Toyota besar dan sebagainya. Dia dah ada minat dari kecil? Dari kecil saya dah terbuka kepada dunia tu. Jadi bila saya dah besar, saya dah dewasa, saya memilih untuk menggunakan minat tu kepada benefit untuk orang di pedalaman ni. Jadi saya gabungkan minat saya terhadap sukan 4-wheel drive, minat terhadap outdoor, dan why not sambil-sambil saya masuk hutan, layan 4-wheel drive, healing, hiking kat dalam hutan ni, kita bantu orang di sini. Jadi bila kita gabung itulah tercetusnya idea untuk kita buat program IMARET for orang asli, di mana macam saya cakap tadi, saya bersama rakan semuanya sukarelawan, kita bawa ke dalam untuk memberikan khidmat bantuan kesihatan kepada mereka. Doktor, kalau nak buat ultrasound kat mana? Kita akan tumpah rumah. Untuk rumah? Yes. Sebab dah biasa dengan diorang. Lebih baik dulu. Selamat tengah hari. Bersama saya sekarang adalah Pak Cik Bakuasai. Beliau dah tak larat jalan dan menghadapi beberapa penyakit kan doktor kan? So sekarang ni Dr. Yusof dan pasukan nak memeriksa. Ya, jadi kalau kita dah buka klinik, kalau ada pesakit yang tak boleh pergi ke klinik kita, apa kita buat? Kita akan pergi ke rumah diorang. Aset terbesar kami sebenarnya ialah sukarelawan. Betul. Kenderaan kita boleh beli, kita boleh kumpul duit untuk beli, peralatan kita boleh kumpul duit untuk beli, kita boleh minta sponsor dan sebagainya. Tapi kalau tiada hati yang mahu, semua benda tak jalan. Pekerjaan ini semua sebenarnya datang daripada hati yang tulus. Kena tulus dan ikhlas. Betul, tepat sekali. Sebab ini bukannya mudah, ini sangat sukar. Belum lagi berjumpa dengan orang ramai, kita kena melalui dulu jalan yang sukar tu. Kita kena ingat juga Alia, diorang ni jugalah yang bila sampai dekat campsite nak buka kemah, nak potong bawang, nak masak air, nak masak nasi, semua
buat. Semua. Semua. Setiap orang tu ada peranan dia, bukan satu tapi banyak sangat peranan masing-masing tu. Semuanya saling bekerjasama sebab kita nak mission berjalan lancar, kita nak semua tercapai. Itu je objektif kita. Doktor, macam saya sendiri dan saya pasti penonton di rumah nak jadi sukarelawan seperti doktor dan pasukan. Boleh ke beri kata-kata ataupun tips kepada mereka bagaimana mereka nak jadi sukarelawan seperti doktor? Okey. Yang pertamanya, just start. Join je. Apa-apa program yang ada, tak perlu fikir minggu depan lah, tahun depan lah, nantilah. Bila ada peluang, hanya mula. Sebabnya anda tak tahu bila lagi anda akan ada masa. Jadi bila rasa je nak, mula je, jangan fikir banyak. Itu memang tips yang paling utama. Dan seterusnya ialah hati kena mahu. Betul, hati tu kena nak sangat-sangat jadi sukarelawan untuk bantu ramai orang. Harapannya harap kegiatan ini dapat diteruskan untuk masa lebih panjang, dapat membantu masyarakat orang Asia sebab dia jauh untuk dapatkan treatment dekat luar, so kita boleh membantulah. Terima kasih sebab dah bawa program orang asli ni sejauh ni, selama ni hampir 10 tahun, dan saya harap apa-apa pun kita akan teruskan program ni juga untuk masyarakat orang asli. Dan saya sangat-sangat kagum dan saya sangat gembira melihat dedikasi, ketekunan doktor dan pasukan, dan saya harap teruskan berjuang dan membawa banyak lagi harapan kepada ramai orang. Di sebalik setiap usaha ini, ada keinginan besar untuk melihat komuniti ini hidup lebih sihat dan bahagia. Di setiap langkah perjalanan ini, Dr. Yusof Ahmad Yahaya dan pasukannya telah membuktikan bahawa tiada jurang yang terlalu besar untuk dirapatkan, tiada cabaran yang terlalu sukar untuk diatasi. Hari ini kita menyaksikan bagaimana seorang wira kesihatan dan pasukannya dalam membawa perubatan ke dalam pedalaman. Ianya bukan sekadar tugas, tetapi ianya adalah satu pengorbanan demi memastikan tiada siapa yang tercicir untuk mendapatkan rawatan. Ingat, kita semua boleh membantu. Yang penting ada hati yang mahu. Pengorbanan mereka mengingatkan kita untuk menjadi seorang wira bukan hanya memegang senjata, tetapi menjadi seorang yang memberi bantuan kepada orang lain. Ingat, keringat membina bangsa merdeka, kita adalah wira.